Zubidubidu, where are you? Mana Okay. hang kaki kencing. Ikut saya semua. Zubidubidu. Aku serabut lah dengan nak menjoy. Serabut. Kalau tak dia. Dia dah buat pasal dah. Tak tahu lah. Dia dah bagi hint-hint buat pasal dia dah. Dia dah bagi hint dah. Bagi hint dah. Okay, for context kan. For context untuk siapa yang tak tahu kenapa kami menyanyikan lagu tema Zubidubidu. Okay, sebabkan statement hari ni yang keluar daripada Zubimendi, basically dia involved dengan Spain Nation League. So dekat sana dia buat satu interview lah yang mengatakan dia tak tahu lagi pada penghujung sama ni di mana future dia. Apa yang tak tahu nak mau Arsenal orang kata generally Arsenal lah, Sami Mokbel, lepas tu David Ornstein, Fabrizio semua kata medical dah book. Semua tak finalize lagi lah. Tapi hang keluarkan statement kata hang tak tahu sama nanti macam mana. Apa benda hang ni? Tapi sebelum tu guys, subscribe dulu. Subscribe dulu, tahu sebab apa? Hater banyak haters banyak ni nak main gelak kita. So kepada para haters ni jangan lupa tekan butang subscribe. Support kami ya. Support kejatuhan Arsenal. Kita naik sama-sama lah. Arsenal jatuh, Bayern Gunners naik. Okay. Huraian lah daripada statement Zubimendi ni 10 markah KPKK. Dia basically masa dekat Nation League tu lah, ada orang buat aku rasa press conference lah basically kan. Tapi setup tu macam memang dia nak interview Zubimendi specifically kan. Dia sebab dia seorang podcast dah. Macam podcast pun ada kan. So dia bukan macam dengan hang betul ada manager, betul ada player satu line kan. Tak, ni journalist sebelah tu Zubimendi seorang kat situ kan. So basically macam tu and benda first apa reporter tu tanya adalah pasal aku tak ingat lah benda first ke apa tak silap kan. Tapi dia ada tanya pasal first dia tanya pasal Xabi Alonso, lepas tu dia ada tanya pasal Real Madrid, lepas tu dia tanya pasal medical kan. First dia tanya pasal medical tu, dia tanya medical something like lepas tu Zubimendi pun jawab lah, dia cakap sebab orang post, aku rasa ada orang silap interpret lah apa yang Sami Mokbel cakap, apa yang Ornstein cakap, apa yang Romano cakap. Mereka cakap medical dah book, bukannya medical dah akan dibuat hari ni kan. Book pula tak abang tarikh. Betul, depa book tapi tak abang tarikh kan. Lepas tu bila viral dekat Twitter, dekat social media cakap esok ni Zubimendi nak buat medical lah apa semua, Zubimendi dengar lah benda tu. And the next hari tu juga dia post pasal dia duduk kat tepi pantai dengan Spain kan. Dia duduk tepi pantai dengan Spain. So basically dia nak abang, dia sendiri cakap dia sendiri nak abang yang tak betul pun dia akan buat medical esok lusa ni kan. So dia kata dia duduk kat situ. Tapi bagi aku hang tak payah nak balas lah sebenarnya kan. Kalau hang betul-betul nak dah confirm nak main Arsenal lah kan. Hang tak payah balas lah sebenarnya. Lepas tu the next question is jenis tu tanya pasal Xabi Alonso. Dia kata macam mana kalau Xabi Alonso call hang? Dia berlapis lah dia ni. Zubimendi jawab dia secara berlapis lah. Dia tak kata kalau Xavi call dia pergi lah. Ataupun kalau Xavi call pun dia tak mau pergi. Dia tak cakap itu. Dia just cakap tu soalan tu macam tak fair sikit lah. Tu dia cakap Xavi ni memang idola dia. Basically dia kata Xavi ni idola dia and dari kecil dia suka. Xabi Alonso ni dia coach dia masa Real Sociedad B ke apa kan. Real Sociedad B, lepas tu dia coach Zubi masa tu and the next season tu Zubi dah masuk first team kan. Lepas tu kira dia Xabi Alonso tu dia tak sebagai idola macam tu lah. Tapi basically dia tak cakap pun dia nak join Real Madrid, tapi dia tak dismiss dia nak join Real Madrid dah. Padahal bila hang tengok dekat yelah benda ni daripada bulan 1 lagi. Kenapa hang tak bunyi kat bulan 1 itu? Kenapa hang bunyi waktu transfer window dah buka kan? Ornstein dah report, Sami Mokbel dah report, Romano dah report. Tapi mai kat hujung-hujung dah transfer window dah buka ni, hang buat macam atas angin. Tambah pula Real Sociedad punya owner apa tau, CEO dia pula cakap macam Zubimendi ni tak confirm pergi pindah dengan Arsenal kan. Aku macam seram sikit benda ni akan collapse.
Cuma aku rasa dia tak collapse. Cuma banyak misunderstanding dekat social media macam tu lah. Cuma aku sebenarnya takut tak? Okay, macam apa yang jadi kat Liverpool kan. Masa jadi kat Liverpool dulu, basically dia punya agent yang agree betul tak? Agent Zubimendi dah agree apa join Liverpool, tapi Zubimendi tu sendiri tak agree nak join. Dia pergi bercuti. Ya, dia pergi bercuti masa tu. Aku takut benda ni kes yang sama dekat Arsenal. Tapi masalahnya benda ni daripada bulan 1, takkan hang tak tahu lagi kan. So aku rasa okey je kot, cuma seram lah tu lah. So lah kita nak kena breakdown dari mana sumber ketakutan ni main dululah. So hang kena faham konteks kenapa benda ni jadi topik perbualan di media. First kali adalah situasi yang berlaku kat Liverpool lah. So saya tersemang pasal situasi tu. Kalau mungkin ada fan yang musim lepas tahun lepas tu tak follow perkembangan Zubimendi ni, kenapa dia reject Liverpool dan macam mana, saya kita explain. Tapi dekat Arsenal ni, situasi kali ni orang takut situasi pisang berbuah 2 kali. Sebab apa tahu? Okay, benda ni, cerita dia ni bermula actually masa medical lah. Masa kata news kata medical dah book semua, tak ada siapa yang takut. Tak ada siapa yang tak ada siapa kisah. Kata medical ni dah nak complete dah lah. Sebab Arsenal pun dah agree price dengan Sociedad. Arsenal dah agree untuk bayar more dari release clause dan nak bayar in installment kan, daripada pergi tebuh kat La Liga office banyak sekaligus. Benda ni menjadi topik perbualan yang buat korang takut. Sociedad yang minta kat Arsenal untuk tangguh deal ni. Sebab Arsenal memang nak conclude awal-awal lah. Sebab Arsenal dah agree since January. Dah discuss since January. Sociedad yang minta tunggu 1 Julai. Sebab accounting record, financial record mereka tutup 30 bulan 6. So 1 bulan 7 2025 sampailah ke 30 bulan 6 2026. Itu adalah rekod kewangan baru. So mereka nak let's say 50 juta release clause kan. Mereka nak nampak amount 50 juta ni reflect dalam rekod kewangan tahun depan. Kalau aku tahu lah hierarki Arsenal tak setujulah dengan benda ni. Sebab kita nak bawa player tu masuk secepat mungkin. Dia boleh pergi berehat. Nanti aku rasa pre-season start maybe final week end of Julai. Singapura 23 Julai. End of Julai lah tu. Tapi mungkin dia pada train kan, kata Arsenal nak pergi Ibiza lah apa. Betul. Kalau boleh aku nak dia masuk before Julai lah. Mungkin Arsenal akan start end of June ke beginning of Julai. Hang duduk dalam layak. Aku duduk dalam layak. Okey. Aku marah kat Zubimendi ni. Sampai aku pun pergi Ibiza. Kiranya pre-season Arsenal mungkin start awal lah. Kata nak pergi Ibiza apa semua kan. Buat pre-season. Sebelum fly ke Singapura. And then Arsenal agree lah, terpaksa agree sebab mereka kelab penjual sebab mereka kata nak bagi cantik kewangan mereka tahun depan ke apa. So it's fine. Arsenal adhere dengan rules apa. Tuk keluar berita ni lah. Dan to be honest, kalau tanya aku tak takut pun dengan situasi Zubimendi ni. Sebab dia mungkin dia Spanish tau. Dia Spanish. Kalau kita tengok EPL kan, kita selalu tengok interview, English player very PR trained. Tak tahulah PR train ataupun secara naturally pandai cakap player British ni, player England ni. So bila Zubimendi kena tanya soalan macam tu, dia tak tahu nak tepih, dia tak tahu nak mengiyakan. Sebab situasi dia tu takkan takkan dia nak kata kadang-kadang jurnalis ni tanyalah kan, jurnalis confirm tanya Alonso call hang macam mana? Lepas tu takkan dia nak pergi bidah kata, awak Alonso pula, awak tak sebut Arteta. Takkan dia nak balas macam tu. Aku yang aku geram saya Zubimendi ni, satu ayat dia yang aku geram. Satu dalam artikel tu aku baca, semua apa pasal penjurnalis, satu ayat yang aku geram dengan dia. Dia kata it's going to be a long summer. Brother, kita nak sign hang Julai ni, hang kata long summer, pala otak hang. Aku geram maksudnya long summer, maksudnya lebih kurang macam dia tengah pikir-pikir kan tau. Yang tu aku tak suka ayat dalam artikel tu, satu perkataan tu, satu ayat tu aku tak suka. Yang tu aku tak suka gitu. Tapi bagi aku rasa tak ada masalah lah benda ni. Hang kena faham daripada angle tu main dari mana, ketakutan ni main daripada tangguh 1 Julai lah apa semua. Tapi aku punya gut feeling lah, and dia dah bagi dia punya words kat Arteta dah.
Dia tak sama macam situasi Liverpool dulu. So dia tak tahu nak jawab macam mana. Dia tak tahu nak jawab macam mana. Kat dalam press conference depa pun tanya soalan yang pedas-pedas kan. Tapi sekarang ni situasi di Nation League tak membantulah. Maksudnya ada tournament lain yang sebelum dia nak kena conclude medical ke apa. Tapi from aku punya gut feeling tak ada masalah, dia akan sign dengan Arsenal. After Nation League ke apa, maybe Julai ke apa dia akan buat medical dan dia akan join Arsenal lah. Benda ni pasal apa viral kat social media. Kita topik hangat tak? Topik hangat. Topik hangat sebab anak mak kan. Tahun lepas reject Liverpool, tahun ni reject Arsenal, kira kan tu ya kan. Kan tu tu. Tapi fan lain pun dia nak masuk campur sekali lah kan. Liverpool, Chelsea. So basically sebab kita dah macam fan Arsenal ni macam dah yakin Zubimendi ni akan join Arsenal lah kan. So kalau Zubimendi tiba-tiba U-turn, memang kita kena hadap lah terus semua ni kan. Jadi yang tu depa masuk awal cepat-cepat sikit kan, sebab bukannya apa rumours ni bukan saja dekat artikel ni saja kan, Madrid Extra apa semua. Depa bukan reliable pun, tapi depa aggregator tapi adalah tweet tu depa cakap Real Madrid still nak Zubimendi lah, Zubimendi mungkin boleh join Real Madrid lagi lah, Arsenal boleh confirm lah. So macam kita sebagai fan Arsenal ni macam tengah terbalik sikit perasaan kan. Dia yang paling paling wajar dalam situasi ni actually Presiden Sociedad. Presiden dengan Sporting Director. Apa benda hang buat? Hang kata hang cuba nak ikat kontrak dia. Cuba untuk offer. Betul. Dia kata pala bapak extension untuk Sociedad kan. Dan dia juga kata situasi Zubimendi ni masih open dan masih ada option lain untuk Zubimendi. Dan salah satu optionnya adalah dia cuba untuk ikat kontrak lah Zubimendi ni. Aku nak cakap kat Sporting Director ni ataupun dia punya presiden ni hang yang daripada Januari discuss harga dengan Arsenal kan. Hang ada risk clause 50 juta Zubimendi ni, tapi Arsenal discuss harga tu, Arsenal dah negotiate dengan hang since January. So for few months sampai April, hujung March macam tu, hang dah capai satu harga yang tinggi daripada risk clause dan capai installment. Aku tak pastilah berapa installment. Hang setuju dengan harga tu. Macam mana sekarang hang boleh kata tiba-tiba ada lagi option kami cuba nak tie kontrak? Ni perotaan. Aku tak tahu yang tu dia cuba nak drive harga lagi tinggi ke apa ke. Tapi masalahnya kalau aku sebagai Zubimendi, aku tak mau dah extend dengan Sociedad. Sebab Sociedad janji ke dia nak extend kontrak last season bro. Masa Liverpool nak masuk tu kan. Naik gaji. Last season lah. Nak naik gaji. Tapi lah kali bila dia reject Liverpool tu, dia tak extend pun kontrak si Zubimendi tu. Jadi kalau aku Zubimendi ni aku tak akan extend lah, tapi Zubimendi ni panggil pelik-pelik sikit sekarang kan. Dia duk buat lawyer lebih dengan Sociedad. Aku tak ada masalah hang nak buat lawyer. Kalau hang lawyer, hang kata kat hang terus terang-terang dekat media, hang kata okey, aku memang aku lawyer dengan Sociedad, aku nak stay kat Sociedad. Tak ada masalah bagi aku. Masalah ni benda ni orang dah news confirm pada Januari, daripada opening Januari punya window. Orang dah kata Arsenal akan sign Zubimendi waktu sama. Lepas tu ada lagi 2-3 bulan, tiba-tiba main dekat buka transfer window, hang buka mulut pula. Tu yang aku geram sikit ya. So now let's break down saga dia dengan Liverpool lah. Tu another part of yang membuatkan story ni hangat dan sensasi juga. So cerita dah aku start dengan lepas Euro lah. Lepas Euro dan Liverpool kan tak ada CDM, Fabinho dah pindah ke apa. Mereka mencari CDM dan Liverpool pula kata Zubimendi all or nothing. Tak ada Zubimendi kita tak sign mana CDM. So Spain fresh from menang Euro kan. From menang Euro pergi bercuti lah. Player-player dah Mikel Merino, David Raya lah, apa tak kisahlah apa player daripada Nico Williams ke apa. Zubimendi sekali pergi bercuti. So Liverpool approach agent dia sebab Zubimendi ni deal dia straightforward. Kita tahu real clause 50 juta. Han cakap kat agent dia, aku nak tebus lah. Okey lah. Lepas tu keluarlah berita apa semua. Liverpool kiranya move forward dengan this deal tanpa persetujuan daripada Zubimendi lah. Kata kita move dulu. Lepas tu tanya-tanya kalau dia berminat, deal ni akan flow dengan very very smooth. Tapi bila agent dah sampaikan kat dia pengetahuan dia, dia taklah reject terus. Dia kata macam nak pikir dulu apa-apa semua.
Dia nak pick up dulu. So bila dia kata nak pick up, Sociedad masa tu nak tempt dia lah, nak suruh dia stay sebab Sociedad baru kehilangan 2 key player, iaitu Lee Norman pihak Atletico dan juga Mikel Merino pihak Arsenal. Takkan dia nak hilang 2 midfielder sekali dengan Zubimendi. So Sociedad pun buatlah presentation kat dia, PowerPoint punya presentation. Yang ni aku tak tipu Yang ni betul. Memang dengar macam lawak, memang dengar macam tipu, tapi betul. Sociedad present kat dia slide PowerPoint dalam meeting. Ni bergunung-gunung yang hang boleh hiking dekat San Sebastian ni, Sociedad. Dan ni food hunting, makanan-makanan, kafe-kafe yang hang boleh makan kat sini. Sebab Zubimendi ni dia suka hiking. Aku pernah sekali pergi dengan dia. Bukit Tok Kun. Tapi dia nak Bukit Bendera. Tapi aku tak ada stamina. Aku tahan pilu lah. Tak apa. Lepas tu, tapi dia kata betul ni betul bukan lawak, bukan aku kencing apa. Dia suka hiking. So Sociedad present kat dia, bukit pemandangan dia lawa-lawa lah, apa semua. Food hunting, makanan sedap lah. Spain cuaca panas lah. So hang tak happy lah. Lepas tu Liverpool pula macam port lah, pelabuhan ke apa. So tak ada lah nak hiking ke apa. Siapa yang suka macam tak tahu lah kayak ke boleh lah. So dia pun decide untuk stay. So sama macam cerita hang kata tadi lah, nak offer new contract. Season berjalan tak offer new contract. Lala-kali Arsenal masuk in January, yang as Sami Mokbel reported, dah dapat lah kat Arsenal in progress. Tu cerita dia yang membuatkan ketakutan tu, yang dia reject Liverpool. Okay, aku bagi situation lah. Kalau dia pergi Real Madrid, apa perasaan hang? Mampu pick up mampu pick up nama. Aku koyok brother. Aku abang betul lah. Aku highly rate dia ni lah. Highly rate gila-gila. Tapi bila dia dah masa dia link dengan Liverpool tu, aku hancur hati lah kan. Sebab bukan apa, Arteta pun try dia 2-3 season tak dapat kan. Sekali Liverpool main tiba-tiba kata dah agree deal apa semua kan. Nasib baik tak jadi. Ni hang dah nak masuk Arsenal dah kan. Hang nak Arsenal tapi tiba-tiba hang dah buat macam ni dah. Hampir Real Madrid, aku macam tunggu je lah next season. Enggak, aku bukan hanya player macam Kamavinga dengan Tchouaméni lah yang boleh buat hati aku. So kata nak pujuk hati lah. Kalau kata dia sign Zubimendi, takkanlah dia pun tak jual seorang midfielder Kamavinga ataupun Tchouaméni kan. Bagi kat Arsenal. Tapi aku pernah kata lah masa kita discuss kat dalam video juga berkali-kali pasal Zubimendi ni, aku takut orang yang aku takut untuk kalah transfer ni adalah masa tu Alonso dengan Leverkusen. Alonso maybe ke Bayern Munich atau lepas ke apa kan. Alonso lah basically. Aku takut dengan Alonso, aku takut dengan Pep Guardiola. Dengan aku takut kelab Spain lah. Aku takut dengan Real Madrid, aku takut dengan Barcelona. Sebab aku tak takut dengan Ancelotti, aku tak takut dengan Liverpool. Sebab di mana logiknya anak Mok nak pergi ke kelab Liverpool ataupun MU musim lepas berminat nak dapatkan dia, di mana logiknya player macam Manja macam ni tak ada compatriot, tak ada rakan senegara dah kat kelab tu. Dia nak kawan dengan siapa? So aku tak takut. Tapi aku takut bila Alonso nak masuk, aku takut untuk beli dia, aku takut untuk Pep Guardiola dan Barca dengan Real Madrid lah. Sekarang kombinasi aku takut dia reject City kan. Ada lah juga bunyi-bunyi kan masa Januari yang Rodri ACL tu. Tapi dia tak mau pindah Januari kot. Dia nak bagi habis season dulu. Lepas tu kombinasi yang aku takut tu, Alonso dan juga Real Madrid bergabung. So tu membuat menjadi cerita sensasi lah sekarang ni. Tapi aku tak tolak possibility yang mengatakan Real Madrid still boleh dapatkan dia. Kalau ikut logically lah. Kita tak tahu apa yang berlaku behind the scene. Okay, tengok cerita Nabil Fekir lah. Nabil Fekir dengan Liverpool. Member dah buat medical. Dah sampai hari medical tu, member dah pakai baju kan. Dah buat lah zaman ni kan suka buat video promo-promo, buat interview, dah buat interview dah. Lepas tu ada staff Liverpool link gambar yang dia basically hari tu dia buat medical. Lepas buat medical, pegang baju Liverpool, takat gambar. Lepas tu buat video promo. Lepas habis video promo tu, medical record keluar. Kata kita tak boleh sign dia. Lutut dia barai. Bukan jantung berlubang ke? Lutut aku, tak silap aku. Something lah ada, tapi ada something dengan medical dia. Tapi yang leak gambar tu macam aku rasa lah staff macam tak tahu cleaner ke apa kan. Cuci sampah ke, tukang masak kantin ke, tak gambar kan. Hantar WhatsApp kat member kan.
gamak tak elok memang kan. Lepas tu member takat gamak kat skrin ke apa. Lepas tu macam sebarkan benda tu. Sebab fan tak tahu benda ni. Tak tahu kata dia, mungkin dia tahu buat medical tapi tak tahu kata buat promo ke apa. Lepas tu keluar gamak pakai tu, fan hype lah. Keluar report tak lepas. So kalau kata sejauh itu dah buat medical dah, boleh fail, apatah lagi Zubimendi tak buat medical ni. Alah dah, kita tengok kes ni banyak je dalam Premier League ya. Instant macam John Obi Mikel lah, ingat dulu. Tidak dia nak pergi Manchester United, dia tangkap gambar dah dengan baju Manchester United. Tapi nak kali dia pergi Chelsea. Sama John Obi Mikel, lepas tu Willian dah pergi, dah sampai dah stadium masa tu White Hart Lane je kot. Dah sampai dah tempat tu nak buat medical, Chelsea call, dia pergi Chelsea pula. Semua jalan lah dia kata. So Zubimendi Arsenal baru book medical. Agree price. Ya, lepas tu hampa kena faham. Sekarang ni kami rekod 4 bulan 6 kan, kampus 5 bulan 6. Kita ada 25 hari lagi basically nak tunggu Zubimendi ni sign. Sebab Sociedad kata nak tunggu next season punya buku accounting kan. So bayangkan the nervous wreck yang Zubimendi ni buat untuk fan-fan Arsenal. Aku bengar kan. Sociedad ni buat apa yang Sociedad buat. Kalau boleh, yalah kita tengok bila orang tengok macam City dah sign Reinders, Chelsea dah sign Dela, MU dah mungkin akan sign Mbeumo kan. Liverpool dah transfer dengan Words. Zubimendi ni nak kena tunggu Julai. Aduh. Tu pun boleh tentu gitu masalahnya. So itulah aku tak tolak possibility lah kan. Tapi yang membuatkan aku sekarang a little bit nervous sebab parti pun dah pergi open talks dengan Barca. Sebab tak extend. Ada macam dia kata ada verbal agreement dengan Arsenal tapi kata macam dia tak setuju certain structure of the gaji sebab entahlah Arsenal nak kurangkan gaji dia. Gaji dia bukan gaji tak salah mungkin sama ke apa tapi structure tu bukan fixed salary lah. Kalau main banyak baru dapat macam mana ke macam tu, tapi kena bergantung dengan permainan dan bergantung kepada tak injured. So dia kata dia nak explore option lain juga sebelum buat decision dan as of hari ni 4 bulan 6 semalam punya news kata dia dah discuss dengan Barca. So sekarang ni Arsenal dalam uncertainty lah. Zubimendi tak secure, Partey tak secure. Kalau kata terciduk dua-dua, mampu Arsenal. Di mana season yang perlu kena fokuskan dekat striker dan juga winger, hang nak kena pick up CDM number 6 balik. Pening nak cari mana. Liverpool cari tak jumpa-jumpa. Lalu dapat Gravenberch tak mau cari siapa dah. Kan? So itulah. Tapi yalah rumours yang mengatakan Real Madrid ni dan juga Alonso minta controller in midfield. Seorang controller dan nama yang dia nak tu Angelo Stiller lah, hidung besar tu main Stuttgart tu. Tapi yang tu adalah alternatif kepada Zubimendi. Tapi kalau depa berjaya dapat Zubimendi, Stiller tu tak pi lah. Tak tahulah, predict sikit lah, bola predict apa? Mai rak lah. Bagi aku dia mai je. Mai lah. Dia tak suka video. Dia tak suka video saja letak gambar Zubimendi gaji Real Madrid bagi hampa klik sikit. Tengok ni 1 Julai tu, here we go. Fabrizio Romano gambar belakang tu dia ambil. Eksklusif. Bomba, Austin Bomba ke apa? Tapi tu lah aku punya prediction dan juga gut feeling dia masuk Arsenal lah. Dia masuk Arsenal, cuma dia tak pernah nak jawab kat media. So fan-fan apa komen lah kat bawah. Apa pendapat anda? Adakah Arsenal akan terciduk ataupun adakah Arsenal akan thrive sebagai orang yang berjaya menang signing ni lah. So jangan lupa subscribe channel Bias Gunners. Welcome kepada para haters. Subscribe lah Bias Gunners supaya anda boleh hating Arsenal lagi sepanjang next season. Kita sama-sama naik lah. Arsenal jatuh, Bias Gunners naik. I will see you guys in a bit. Peace.